Assalamualaikum dan hai semua. Selalu kita dengar pasal kebersihan kan? Tapi tahu tak, dalam Islam ada satu lagi tahap. Kita panggil kesucian. Dan ini, ia adalah kunci utama untuk ibadah kita diterima. Jom kita dalami sama-sama apa sebenarnya maksud semua ni. Okey, jom kita kenal dengan watak utama kita hari ni. Ini dia Ammar dan Danish. Dua orang kawan baik yang tengah syok main kat kampung. Tapi kan, apa yang mereka tak tahu, hari ni pengembaraan mereka akan mengajar sesuatu yang sangat-sangat penting. Jom kita ikut mereka. Dan ini membawa kita kepada satu soalan penting. Kenapa kebersihan ni penting sangat? Lagi-lagi sebelum kita nak solat. Sebabnya mudah je. Macam yang kita selalu dengar, kebersihan tu kan sebahagian daripada iman. Ia jadi syarat utama untuk solat kita sah. Jadi untuk capai tahap suci tu, kita kena pastikan badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita bersih. Bersih daripada apa? Daripada sesuatu yang kita panggil najis. Tapi, apa benda najis tu sebenarnya? Untuk tahu jawapannya, kita kena terus ikut Ammar dan Danish. Okey, episod pertama pengembaraan mereka bermula di rumah Ammar. Waktu mereka masuk, mereka jumpa dengan ahli keluarga Ammar yang paling kecil dan comel. Dan di sinilah, tanpa mereka sedar, mereka akan belajar pasal jenis najis yang pertama sekali. Inilah dia najis mukhaffafah. Senang cerita, kita panggil najis ringan. Apa tu? Ia secara spesifiknya merujuk pada air kencing bayi lelaki, tapi ada syarat. Bayi tu mesti bawah 2 tahun dan yang paling penting, dia hanya minum susu ibu. Spesifik betul kan syarat dia? Kita ulang balik syarat-syarat tadi ya. Pertama, bayi lelaki. Kedua, umur bawah 2 tahun. Ketiga, minum susu ibu sahaja. Nah, dalam cerita kita, adik si Ammar ni memang cukup semua syarat ni. Jadi, kalau air kencing dia terkena pada baju ke, seluar ke, ia dikira sebagai najis ringan. Baiklah, dah faham pasal najis ringan, Ammar dan Danish pun keluar balik, sambung main. Seronok betul. Tapi, kali ni, ada satu kejadian kecil yang akan ajar mereka pasal jenis najis yang kedua. Nampaknya, lepas ni kena tengok-tengok sikit langkah tu. Sekarang kita masuk kategori kedua, najis mutawassitah atau najis sederhana. Nak faham senang je, ia adalah semua najis yang bukan najis ringan dan bukan najis berat, yang tengah-tengah lah kiranya. Dan boleh kata, inilah jenis najis yang paling biasa kita jumpa hari-hari. Tengah syok lari-lari, main kejar-kejar, si Danish ni tak perasan pula ada ayam dekat situ. Dan, alamak, terpijak tahi ayam. Nampak tak? Tahi ayam tu lah contoh paling senang untuk najis sederhana. Selain tahi ayam tu, ada banyak lagi contoh lain. Contohnya macam darah, nanah, muntah dan juga air kencing. Tapi bukan air kencing bayi lelaki yang minum susu ibu tadi tu ya. Semua ni kita masukkan bawah kategori najis sederhana. Dan akhirnya kita sampai ke kategori yang ketiga, yang terakhir, najis berat. Kali ni, dalam pengembaraan mereka, Ammar dan Danish jumpa pula seekor haiwan yang nampak ramah. Tapi, pertemuan ni sebenarnya akan bagi mereka satu pelajaran penting tentang najis yang paling serius. Okey, yang ini namanya najis mughallazah atau najis berat. Ia sangat spesifik iaitu anjing dan babi dan apa-apa saja keturunan daripada dua haiwan ni. Dan kena ingat ya, bukan setakat tahi atau air kencing je, tapi semua benda yang datang dari haiwan ni termasuklah air liur dia. Untuk lebih pasti, sumber kita sebut dengan jelas. Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Petikan ni betul-betul tunjukkan betapa pentingnya kita faham skop kategori ni kan? Kita patah balik pada cerita Ammar tadi. Anjing yang ramah tu datang dekat dia, lepas tu jilat tangan dia. Walaupun anjing tu mungkin ajak main je, tapi air liur dia tu, itulah yang dikira sebagai najis mughallazah. Nampak kan macam mana benda ni boleh jadi dalam kehidupan seharian kita? Banyak betul yang kita belajar dari pengembaraan Ammar dan Danish ni kan? Okey, apa kata sekarang kita buat satu ulang kaji laju-laju nak pastikan kita semua betul-betul ingat 3 jenis najis yang kita dah belajar ni? Wah, jadual ni memang terbaik. Ia rumuskan semua benda dengan senang. Jom kita tengok. Yang pertama, mukhaffafah. Yang ringan tu. Contohnya, air kencing adik Ammar. Kan senang nak ingat?
Kedua, mutawasitah yang sederhana. Ini yang selain daripada dua lagi tu, macam tahi ayam yang danish terpijak. Dan yang terakhir, mughallazah yang berat. Ini datang daripada anjing dan babi, macam air liur anjing yang kena tangan Amar. Senang faham kan? Jadi, kesimpulannya, mudah je. Ada 3 kategori utama najis yang kita kena tahu. Ringan, sederhana dan berat. Bila kita dah faham beza antara 3 ni, lagi senanglah kita nak jaga kebersihan dan kesucian diri. Bukan untuk solat je tahu, tapi untuk kehidupan harian kita juga. Tahniah, sekarang anda semua dah jadi pakar tentang 3 jenis najis ni. Jadi, sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk anda. Dengan ilmu yang anda baru dapat ni, apa satu benda kecil yang anda boleh buat hari ini untuk jadi lebih peka tentang kebersihan? Fikir-fikirkan ya. Terima kasih sebab luangkan masa bersama kami.